Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Sofia Zayan bintu Amazlan, wartawan SKK Online TV. Hari ini kita berada di Dewan Haji Syafi'i untuk melaksanakan program Bantu Baca 3M 2025. Kita akan menemubual beberapa orang guru dan melihat pendapat mereka. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Saya Wan Sofia Zayan daripada wartawan SKK Online TV. Boleh tak saya nak tanya cikgu satu soalan? Boleh. Apakah tujuan utama program Bantu Baca ini dijalankan di sekolah? Okay, program ni tujuan utama dia nak supaya membolehkan murid-murid yang belum menguasai dapat menguasai dengan lebih baik lagi untuk selepas ni. Dan program ni dijalankan selama 3 bulan lah supaya murid-murid dapat menguasai membaca, menulis dan mengira 3M. Itu saja. Okey, terima kasih cikgu. Assalamualaikum Tuan Haji. Salam. Saya Wan Sofia Zayan daripada SKK Online TV. Boleh tak saya tanya Tuan Haji satu soalan? Ya, boleh. Apakah tujuan utama program Bantu Baca ini dijalankan di sekolah? Tujuannya ialah untuk bagi memastikan anak-anak yang berada di sekolah rendah ni dapat membaca secara lebih lancar lagi. Jadi sebelum dia melangkahkan kaki ke sekolah menengah, kita kena pastikan anak-anak kita, terutama yang dah jenam, lancar membaca. Bimbang takut dia ke sekolah menengah dalam keadaan yang masih lagi merangkak, itu menyebabkan ianya semakin ketinggalan mata pelajaran. Okey, terima kasih Tuan Haji. Terima kasih. Cikgu. Saya Nur Kasih Amara, wartawan SK Online TV, ingin menanyakan satu soalan. Ya. Apakah harapan cikgu untuk program ini? Okey, harapan cikgu untuk program ini supaya sama-sama kita dapat mengurangkan kemiskinan murid yang tidak menguasai 3M di SKK ini dengan 0%, insya-Allah. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Salam. Saya Wan Sofia Zayan daripada wartawan SKK Online TV. Boleh tak saya nak tanya cikgu satu soalan? Teruskan. Okey, bagaimana program Bantu Baca ini dijalankan di sekolah? Okey, program Bantu Baca ni dia merupakan satu inisiatif sekolah sendirilah dalam menggalakkan kemahiran membaca tu. Okey, bagaimana program ni boleh dijalankan? Dia ni dijalankan dengan cara sesi pembelajaran yang intensif. Yang maksudnya menggunakan teknik dan kaedah yang lebih berfokus. Maksudnya kami, cikgu sebagai guru pembimbing menggunakan teknik modul yang mana memberikan penekanan kepada kaedah vokal, konsonan dan sebagainya dalam memberikan praktik yang lebih baiklah kepada murid tersebut. Boleh? Okey. Itu sahaja. Okey, terima kasih cikgu. Okey, terima kasih. Semoga program ini dapat membantu murid-murid menguasai kemahiran membaca dan dapat meningkatkan keyakinan diri. Sekian daripada saya, wartawan SKK Online TV. Menjana generasi terunggul.